Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, memperlihatkan kebijaksanaan, kuasa dan keagungannya yang sempurna. Tuhan menjadikan lelaki dan perempuan menurut imejnya, mengisi mereka dengan martabat dan tujuan mengenal Pencipta, dan mentadbir bumi di atas namanya. Hubungan yang sempurna antara manusia dan Tuhan. Namun mereka memberontak terhadap Pencipta, percaya bahawa mereka boleh menjadi seperti Tuhan, menjadi sumber kemuliaan mereka sendiri. Mereka berdosa. Dosa telah mengotorkan mereka, mengerohkan hubungan antara manusia dan Pencipta. Semua orang mewarisi pemisahan ini dari Tuhan. Kami merasakan kekosongan ini dan cuba mengisinya. Di Babel, mereka membina sebuah menara untuk menjadi seperti Tuhan. Seperti mereka, kita bertekad untuk menciptakan sumber martabat dan tujuan kita sendiri. Tetapi usaha manusia gagal dan berakhir dengan bencana. Dosa melanda manusia, mewujudkan perpecahan antara keluarga dan memisahkan kita daripada Tuhan. Tapi Tuhan kaya dengan belas kasihan dan melimpah dengan cinta untuk kita, mempunyai rancangan untuk menyelamatkan manusia. Dia mengutuskan Yesus, Mesaya yang dijanjikan, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Pencipta. Yesus melakukan mukjizat, mengajar sebagai tuan dan makan bersama orang buangan. Dia bercakap tentang penjamuan besar di meja Tuhan, di mana semua orang boleh menjadi tetamu terhormat. Orang sakit dan orang buangan datang kepadanya, dan bukannya mencemarkan Yesus, tetapi mereka disembuhkan dan dipulihkan. Namun manusia sekali lagi memberontak. Yesus membenarkan ini berlaku. Dia menanggung segala rasa malu dan penghinaan yang boleh ditimpa oleh manusia. Pada saat-saat sebelum kematiannya, Yesus secara ajaib telah mengambil semua dosa dan aib kita ke atas dirinya, menderita kemurkaan Tuhan dan pemisahan manusia dari Tuhan. Kerana tanpa Yesus menawarkan dirinya, manusia tidak akan dapat dipulihkan melalui perbuatan baik atau tradisi keagamaan mereka dan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kemudian Tuhan membangkitkan Yesus daripada kematian. Dia sepenuhnya mengatasi dosa dan keaiban manusia. Dia menunjukkan bahawa kemuliaan sejati datang dari Tuhan dan tidak boleh dicemari oleh apa-apa di bumi. Dia kembali ke syurga menjemput kita untuk memasuki hubungan yang dipulihkan dengan Pencipta, menarik maruah dan tujuan daripada sumber penghormatan yang sebenar. Adakah anda ingin menerima undangannya? Jika anda ingin memulihkan hubungan anda dengan Tuhan, anda boleh menyatakan iman anda dengan doa ini.